Alamak, lajunya air ni. Macam mana aku nak melintas ke seberang ni? Aku ada satu idea. Apa kata aku panggil buaya di dalam sungai ini untuk dijadikan jambatan untuk aku ke seberang? Laparnya perutku ini. Dah 3 hari aku tak dapat makanan ni. Buaya, buaya, mari sini sekejap. Aku ada perkara nak bagi tahu kamu. Buaya, kamu nak makan tak? Ada sang Raja Rimba ingin berikan daging lembu kepada siapa yang nak makan. Aku lapar. Sudah tentu aku nak makan. Boleh tak kamu panggil semua buaya di dalam sungai ini untuk diberikan makanan? Wahai buaya semua, keluar ke sini. Sang Kancil ada perkara nak sampaikan. Dengar sini semua buaya. Raja Rimba mahu bagi makan. Sekarang berbaris untuk aku kira ada berapa ekor semua. Wahai buaya sekalian, sebenarnya saya hanya mahu tumpang lalu sahaja. Terima kasih. Mana makanan kami, wahai sang kancil? Aku hanya ingin melintas sungai ini sahaja. Terima kasihlah. Jadi jambatan. Jadi, tiada makanan kami lah, ye. Kancil! Kancil! Tolonglah, kami lapar. Kami nak makan. Aku pun cari makan sendiri. Kau kan buaya badan besar. Carilah makan sendiri. Jomlah kita pergi cari makan di tempat lain. Lupakan sahaja sang kancil.